Limau kasturi. Buah yang ada pun tak sempat nak petik. Ni tengok ni. Ni dah betul-betul juicy . Ni dah masak dah ni. Bunga dia. Ya Allah. Ya Tuhan. Alhamdulillah. Banyaknya. Penuh. Sampai ke atas. Ni. Okey. Limau kasturi ni. Ni saya tak tahu tempat orang lain. Tempat saya. Apabila hujan. Wah, ni macam mana ni? Kalau tarik kan. Sekarang lah kita selesaikan. Apabila hujan, musim panas, lepas tu nak hujan turun. Dia memang berbunga. Itulah pengalaman saya. Selama menanam pokok ni. Di kebun saya lah. Tengok, bawah. Banyak buah, membazir kan. Sayangnya. Okey. Buah masih ada. Banyak besar-besar. Siapa nak? Saya jual ni. Siapa nak beritahu? Saya petik fresh. Sekilo RM5. Itu je. Tapi sekilo. Lepas ni kalau tak ada permintaan, tak apa, tak ada hal. Buah limau ni. Okey, maklumat terbaru, ilmu terbaru saya dapat. Hari tu ternampak lah dalam TikTok. Saya pun tak ingat. Masih beritahu. Buah limau kasturi ni, kita boleh buat sabun. Sabun basuh pinggan. Nanti kita buat. So saya tak risaulah. Boleh supply basuh pinggan. Air apa? Sabun basuh pinggan pula, insyaAllah. Mudah-mudahan. Banyaknya. Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah. Tengok ni. Buah dia fresh. Besar-besar. Apa ni? Ni. Hari ni kena petik ni. Tak boleh tak petik. Ni. Syukur Alhamdulillah.